Ingat ya, kita tidak dijadikan untuk kekal dalam dunia. Saya ulang balik. Kita ni tidak dijadikan kekal untuk dunia. Dan kita ni tidaklah dijadikan untuk bersenang-senang dalam dunia. Bila-bila masa ya Allah boleh ambil. Kemanakah kita selepas ini? Sebab kita bukan dicipta untuk kekal. Kita dicipta untuk mati. Lepas ni dibangkitkan semula. Maka ada satu amalan yang menjadikan kita ni dicintai oleh Allah. Namanya ialah puasa. Sampaikan Allah bagi isyarat. Orang yang puasa, ganjaran dia akan masuk dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Semayang, zakat, haji, semua untuk kamu.